Hello, hi guys. Welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so untuk games Magic Car ni, dia memang games yang legit membayar. Korang boleh nampak kat sini. Kita ada dua withdrawal method, which is yang pertama adalah cash hijau dan yang kedua adalah coins. Untuk coins ni, Nisa dah pernah withdraw tau. So, jom kita tengok. Lepas kita tengok withdrawals record. Setakat ni, Nisa baru je withdraw sebanyak RM3.44. Dan sekarang, Nisa dah boleh withdraw RM23. Tapi Nisa tengah kumpulkan lagi. And untuk dekat bawah ni, korang boleh nampak ada 481,000 coins yang Nisa boleh withdraw. Nisa tak boleh withdraw lagi untuk 481,000 coins tu. Dia dekat sini tau. So, tekan je dekat situ. Korang boleh nampak dekat sini, kita akan boleh withdraw coins ni lepas kita dah settlekan 200 order. Untuk sekarang ni, Nisa baru je buat 131 order. Macam mana nak completekan order? Korang boleh nampak kat bawah ni. Korang boleh tengok kat sini. Today's shortage dan tomorrow's shortage. Dekat sini, untuk yang hari ni punya, kita kena kumpulkan tayar tau. Untuk esok pula, kita kena kumpulkan kereta. So, macam mana nak dapatkan tayar dan juga kereta ni? Kita boleh dapatkan daripada main games dan juga completekan daily task. Dan lagi satu, untuk long term shortage ni, yang ni korang akan dapat kalau korang invite friends. Okay, kalau korang invite kawan, gunakan korang punya kod dan sebagainya. Okay, untuk nak gunakan kod, kita masuk je dekat sini. Tekan dekat button ID ni, tekan kat situ. Lepas tu, korang masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni. Lepas tu, korang tekan enter dekat sini. And then, korang dah dapat RM4 cash hijau secara percuma. Okay, jelas Tu untuk coins kuning lah. Untuk coins kuning memang tak ada apa orang cakap, tak ada. Sekejap, Nisa nak fikir ayat. Dia memang tak ada syarat untuk nak withdraw. So, kalau kata dah cukup je coins, tak silap Nisa, dia punya minimum adalah RM2. So, kalau dah cukup je, korang boleh terus withdraw. Tapi untuk cash hijau, kita tekan dekat cash hijau ni. Okay, so dekat sini, Nisa withdraw RM40 hari tu. Cumanya tak boleh withdraw sebab kita kena completekan setiap checkpoint ni. Total checkpoint ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 checkpoint yang kita kena completekan. So, untuk sekarang ni, Nisa dah complete sebanyak 5 checkpoint dan ada lagi 5 checkpoint untuk Nisa nak completekan. Barulah boleh withdraw. So, nanti kalau kata dah settle ni, Nisa akan tunjukkan dekat korang lah. Nak completekan satu checkpoint macam mana? Korang boleh nampak kat sini, completion certificate dan juga invite friends. So, ada dua cara untuk kita nak dapatkan checkpoint ni lah. Okay. Okay, so dekat mission ni Nisa nak tunjuk macam mana korang nak dapatkan scroll tadi. Okay. So, kita kena completekan scroll ni. Completekan task-task ni, barulah kita boleh dapatkan scroll. So, dekat sini korang boleh tengok lah. Boleh buat daily task ni. Tapi kalau kata nak cepat,
kita kena invite friends. Okay. So, settle untuk mission. Kita pergi dekat grand prize. Korang boleh tengok kat sini. Macam ni pun, kita boleh convertkan scroll ni kepada duit tau. So, kalau kata macam sekarang ni, kalau dah ada 5 scroll, kita boleh convertkan kepada RM8 cash hijau. Tapi tak apa. Korang boleh juga buat task untuk dapatkan duit hijau tersebut. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom Nisa nak tunjukkan dekat korang macam mana untuk kita nak main dalam games ni. Untuk nak main games, kita memerlukan ni macam battery lah. So, kalau kita nak start satu game, kita kena ada battery. So, tekan je dekat battery ni. So, just macam tu sahaja caranya untuk kita nak dapatkan coins dan sebagainya lah. Okay, so dah complete satu level. Korang boleh tengok kat sini, dah dapat coins, dapat tayar kereta dan juga dapat kereta. So, dekat sini vehicle breakdown pula. Kita tak nak spend duit. So, kita kena tengok iklan untuk dapatkan duit dan dapat settlekan kereta kita yang rosak ni. Okay. Tapi untuk iklan dia biasanya tak berapa lama sangat. So macam sekarang ni selalunya dia punya iklan dalam maksimum pun dalam 30 saat macam tu lah. So kita tunggu sampai iklan ni settle. Lepas tu dah boleh continue. Okay. So, kadang-kadang dekat iklan ni pun dia akan tunjuk apps ataupun games yang boleh bagi korang duit. So, korang kena follow jugalah. Kalau kata ada beberapa games yang best apa semua, korang boleh try. Okay, so dah settle. Kita dah dapat 85 sen untuk cash hijau. Okay. So, macam mana untuk nak dapatkan battery ni? Dia akan automatic renew selama 20 minit. So, 20 minit dia akan dapat satu bateri percuma lah. Okay. So, just macam tu je cara untuk kita nak dapatkan coins. Macam mana nak dapatkan extra coins ni. Dan macam mana untuk nak withdraw. Okay, so itu sahaja. Kalau kata korang berminat untuk nak try games ni. Sebab Nisa dah cuba untuk withdraw. Memang legit membayar. And kalau korang nak try, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. And kalau nak gunakan Nisa punya code pun, boleh juga. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.